Aku masuk sekolah asrama masa tingkatan 1. Mula-mula semua rasa seronok, kawan ramai, malam study sama-sama, lampu dorm tak pernah betul-betul gelap sebab ada lampu koridor masuk dari celah pintu. Dorm aku tingkat 3, katil 2 tingkat, berderet panjang, hujung sekali ada tandas dan bilik mandi. Minggu pertama tak ada apa-apa pelik. Masuk minggu kedua, aku mula perasan satu benda. Setiap malam tepat pukul 2.13 pagi, kipas siling akan berbunyi lain macam. Bukan rosak, tapi macam putaran dia jadi perlahan serentak. Lepas tu suasana jadi sunyi sangat. Sunyi yang tak normal untuk dorm yang ada 20 orang. Malam pertama aku fikir kebetulan. Malam kedua, aku terjaga lagi pukul 2.13 pagi. Bukan sebab kipas, tapi sebab ada orang berdiri sebelah katil aku. Aku nampak siluet je sebab lampu koridor malap, tinggi, rambut panjang, tak bergerak. Aku ingat senior nak prank. Aku tarik selimut tutup muka. Beberapa saat lepas tu, aku dengar suara perempuan berbisik perlahan, "Ini bukan katil kau." Aku beku. Bila aku kumpul berani buka selimut, tak ada siapa. Esok pagi aku tanya kawan sebelah katil, dia diam lama. Lepas tu dia cakap, "Kau tahu tak dulu katil kau tu tempat budak lama jatuh sakit. Tengah malam selalu bangun jalan sendiri." Aku tak percaya sangat. Sampai satu malam hujan lebat. Dorm bau lembab. Semua orang tidur awal. Tepat 2.13 pagi, aku terjaga sebab katil aku bergoyang perlahan. Macam ada orang panjat dari hujung kaki. Aku dengar bunyi nafas dekat bawah katil. Bukan dari atas, dari bawah. Perlahan, seret-seret. Aku tak berani tunduk. Tiba-tiba katil tingkat atas aku bergegar kuat, macam orang lompat turun. Tapi kawan atas tu masih tidur. Aku dengar dia berdengkur. Dalam gelap, aku nampak sesuatu bergerak bawah katil bertentangan. Bayang rendah, merangkak. Lepas tu semua katil di dorm tu berbunyi serentak, krek, krek, krek. Macam ada berat bertambah atas setiap katil. Esok pagi, warden datang buat spot check sebab ada budak menjerit malam tadi. Katil aku ada kesan calar panjang dekat besi rangka bawah, 4 garisan selari. Aku minta tukar katil hari tu juga. Warden tak banyak soal, cuma dia cakap satu ayat sebelum keluar dorm, kalau dengar orang turun katil tengah malam, jangan tengok bawah.